Kita tahu, pilihan raya selalunya guna sistem undi kan? Tapi, apa korang rasa kalau aku cakap ada sistem pilihan raya yang gunakan buku 5? Aku Wan Daud, jom kita spill. Aku ada benda menarik nak tunjuk dekat korang ni. Ni, ikut terjemahan atak aku, ini adalah sabung tradisi dekat kerajaan Qatar. Diorang ni berlawan untuk pilih siapa yang sesuai untuk jadi pahlawan yang terbaik. Sebab apa aku cerita benda ni dekat korang? Sekejap. Kau tengok logo ni. Ini logo High Council. Ini satu-satunya sistem hierarki dalam Kolej Ungku Dramat ataupun lebih dikenali sebagai Kudrat. Tapi kenapa atok aku selitkan logo ni dalam nota dia? Meh aku cerita dekat korang lebih dalam pasal apa itu High Council. Apa itu pilihan raya? Pilihan raya ni pula macam kita nak undi, pilih wakil rakyat. Tapi dekat Kudrat, diorang tak pakai undi. Diorang berlawan untuk pilih siapa yang lagi kuat. Dan dari yang kuat tu, diorang akan pilih siapa pula yang terbaik untuk jadi Kapla. Ketua yang akan jaga High Council tu. Kau nampak apa yang aku nampak? Ada persamaan kan? Tapi aku rasalah semua ni sebenarnya untuk persediaan peperangan yang lebih besar. Sekarang ni kau nampak tak? Kenapa budak Kaha tu ada dekat sudut pemimpin dekat segi tiga kuasa tu? Kau nampak apa yang aku nampak? Wan Daud, logging out.